tak lawa kedua tadi. Tak. Assalamualaikum dan selamat malam. Kita berada di Bazar Raya Johor Bahru. Bazar Raya dekat Topen. Dekat Topen Johor Bahru. Besar tau sini. Dekat Topen Johor Bahru. Kita tengok bangunan di sana. Dekat Topen Johor Bahru. So dekat sini ada macam-macam ada. Wah, air kelapa. Okey selangkap. Bau gas tak yang bocor. Bau gas. Gas yang bocor tu yang apa? Gas yang kalau terbocor kan. Rasa perfume dia kot. Bau gas. Sinilah, masuk sini. Sana dah ujung. Ikut sinilah. Boleh juga kan. Besar ya guys. Ini bazar raya dekat Topen Mall. Bazar raya dekat Topen Mall 2026 punya bazar raya. Murah-murah. Okey lah, apa pula ke campur raya. Jom kita tengok apa yang ada. Kelapa cempedak. Makanan. Tengok. Tahu ada Macam-macam ada dekat sini. Crispy sejuk Hatjai. anyai. Krep ketam. Dia bukan dia ke suka. Tak nak. Apa pun nanti bagi tahu. Belakang ni bahagian makanan. Tom yum thai. Bahagian makanan. Ni nak tak? Tak nak. Oh, keropok. Kulit ayam. Kulit babi kan. Kalau tahu tadi lepas banyak. Tadi best tak? Best tau. Dengan lagu raya ni lagi. Betul lah. Pusing sini. Air dia murah. RM12. Kenapa 42? Ha? Asal 42? Harga tadi air dia RM12. Oh datang. Sini makanan macam-macam ada dekat Bazar Raya Topen. So korang boleh datang sini. Macam-macam makanan ada. Apa tahu bergedil? Ni daripada petang tadi ni, daripada nak buka tadi. Di pekarangan Topen Shopping Mall. Mana sini? Tanya tadi tak ada tu. Tebu. Cik, saya lalu ni. Jus Nigau. Thailand baru delivery gitu. Sukiya. Ini Sukiya House. Ayam apa? Kenal lah. Air petang tadi ni tak sedap. Buang lah. Ataupun dia recycle untuk esok. Mana? Datuk. Yang kita kajian tu RM6 je. Itulah. Kak, cik free kak. Apa ni? Cake free. Cake Moist Legend. Beza ada setengah harga. Itulah. Dekat harga baru RM6.54 sampai kita Separuh harga. RM3. Air malam. Pisang goreng cheese. Jimari. Sebab kenyang Fried tu rasa chicken. macam tak. Air malam. Apa dia tu? Dah, sini dah. Dengan dia macam tak ada ayam ke apa yang tak ada ayam. Sini dah bahagian baju raya. Macam-macam samping.
Tadi dekat TikTok nak beli tadi RM69 je. Tapi nak beli samping kan tengok yang dalam dia tau, takut dia makan kain. Yang era ni tu tak makan kan? Makan, dia makan kain Elra. Elra tu kan apa? Benang dia ni. Sampin 79, 69. Ni kurta 69. Iron Ariana. Kurta teal blue 69. Oh, teal blue. Lawa lah. RM69. Ni yang tak Murah juga. Ni kurta je. Kain licin 69. 69 teal blue. Macam-macam. 69 ni lawa. 69. Bazar Raya Topen. Ni sampai budak-budak RM20. 20. Baju long sleeve, Orifake. Oh, ni banyak macam-macam ada. Ni 139 ni mahal sikit. Ni rasa setiap seluar ni satu set ataupun sekali sampin. Sekarang ni yang macam ni. Tak ada ni kan? Teluk Belanga. Tu baju Johor sebenarnya. Baju Johor pattern macam tu. Masa ada itu kan golden kan. Lawa. Lawan. Oh. Licin. Tu harga dia 139 macam apa? Error. Harga dia standard error 139. Betul lah. Sini ada checker je tu. Dia punya outlet. Dia tak ada. Tak pastilah. Ni pun ada Teluk Belanga. Ni Teluk Belanga 139. Kita yang halang dia. Kita tak dapat. Sini semua baju-baju Umi eksklusif samping sampai budak. Malam ni tak ramai orang tau. So kalau nak pergi kena datang hari biasa. Tapi ni hari Jumaat lah, dah pukul 12.30. Lawa juga ni. 79. Cantik ni. 79 ke 39? Mana satu harga dia? 115, 35. Ni dia ikut saiz ni. Kat sini Kalau 79. 2XL dia 79. Kalau ya Tak, 3XL. tak sini 39 ni 35. Mana satu yang betul? Ni kalau datang ke PDN kena ni. Ni dia ikut ni. Ni asam-asam. Asam atas. Dalam rekod lagi. Macam ni saya akan kata dia itu warna-warna macam ni tak pernah jumpa. Cantik tau. Macam kuning-kuning tu. Aku dah tak jumpa. Suruh ibu untuk YouTube ni. Kita rekod dulu. Apa lawa? Baju kebaya. Blue, warna blue tak mahal. Biru ni lawa lah. Bukan. Oh, siap ada ni. Bukan, teal blue lain. Ni Royal Blue. Royal Blue. Ni Royal Blue. Royal Blue. Kita cari kuning. Sampai kanak-kanak. Baju Melayu kurta 85 139 singkit. Ini teal blue. Teal blue. Tahun ni katanya viral kali. Okay guys, so kepada korang yang ada di sekitar area JB Johor Bahru, boleh datang ke Bazar Raya
Bazar Raya Topen. Bazar Raya Topen dekat Topen Mall, Johor Bahru. Macam-macam ada pilihan kat sini. Macam-macam ada pilihan. Hitam. Macam-macam jenis kurta pun ada. Ni lawa ni. Ini kurta ke baju hospital ni? Macam baju orang sakit je. Brown. Brown. Hari kedua supaya malam ni. Semua kita nak online. Kita nak pergi main. Sana makanan. Baju je kot. Kain. Ha? Baju dengan seluar. 50. Ni lah tu. Baju dengan seluar. Snippet tu. Baju dengan seluar. Baju dengan seluar 50. Kain dia je lah. Biasa. Kain murah. Dia bukan snippet kan? Kan dia besar. Saiz besar tu. Hijau di Pulau Awang. Maknanya kita tengok dulu. Di semua bazar baru boleh tahu. Ni je ke? Ada lagi kan? Habis dah. Lebih dah. Tengok tadi macam besar. Ni macam jubah. Makcik-makcik boleh ni. Sana ada apa? Makanan. Jom. Tak ada apa lah sana. Kopi. So beli apa ni Miji? Ada beli cuci Ha? mata. Tak ada beli apa? Ya, cuci mata juga. Cuci mata. Kita nak pergi semua pasar raya, baru kita beli. Cuci mata, belum terima gaji. Dah terima gaji nanti baru kita beli. Kawan Miji? Itu sama Sandy. Jual-jual mainan. Tumbler. Oh, perfume. Perfume. Nurani. Ni apa? Johor Bundle Expo. Dia ke? Kalau ni ada punya dia bagi satu. Johor Bundle Expo. Ayah. Sini dah masuk tadi? Belum kan? Tutup dah tu. Sini tadi kita masuk dari sana. Sama je. Gaya Empire. Ni tadi kita dari sini. Asam-asam. Asam-asam. Sini belum masuk. Jom sini. Songkok. Asam-asam. Tak nak ke asam? Tak nak. Ayah icik. Baik ni songkok pun ada. Songkok ada satu kedai je. Baik.
Oh, Mana? design dia. Oh. Tapi dia nama Wah. sama tak boleh tiru. 59 tak sama. Nilai keras. LV fake. Dia tu lawa. Macam jenuh free dekat dia. Pierre Cardin. Dr. Cardin. Free. Pierre Cardin. Dangdut. Mainan. Itulah. Tanjak. Mercon, macam-macam mercon ada. Ni Yaya Empire. Adik ni macam ni. So inilah dia bazar raya dekat Topen Bazaar. Okay guys, kita nak balik dah. Tak ada apa-apa nak beli. Cuci-cuci mata lagi. Lagipun dah pukul 1 dah tak ramai orang. So kawan-kawan nak datang datanglah pukul 12, pukul 1 tak ramai orang dah. Parking banyak sini. Yes, parking banyak. So lepas ni kita nak ke mana Miji? Tak tahu lah. Kita lepak McD nak tak? Boleh je. Kita lepak McD dekat Setulang Laut. Minum air. Minum. Kita nak lepak McD Setulang Laut. Ni kawan Miji ni, Oti. Ini friend awak ni ke? Bayar. Mana kita parking tadi? No. Kawan Miji. Mau balik sudah? Ya, sudah makan ah? Sudah makan? Dia okey je, kita tegur. Okay guys, kita nak balik dah. Kawan ya, kita cari kedai minum jap. Kita pergi McDonald, McD. Mana? Ya, Iris. McD Setulang Laut. Ni IKEA, nampak? IKEA Johor Bahru. Nanti kita buat vlog situ ya. Siapa orang Sarawak nak pergi ke sini kan harus selalu pergi Kia. Ya. Ya meh. Ya, tu gemuk. Myvi, saya suka Myvi ni gemuk. Tak sebuah dia lah. Myvi ni besar gemuk, lawa. Kalau orang bagi saya ni free, saya nak satu. Macam tu Iris je. Macam bentuk tu je. Iris je. IKEA. Iris pun gemuk, awak tak nak. Topen. Besar sini Topen ni. IKEA. So kita nak Pergi tak lagi lah, boleh mamba kita. Walaupun sembulan panas, hujan lah, tengok. Bandingkan dengan ni kalah ada kilat dia. Tengok. Okay guys, kita jumpa di apa ni, cat lover. Cantik kereta. Cantik kereta Miji. Okay, jom kita nak balik. Okay, kita nak pergi minum McD. Miji Drive. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum.